Selalunya kalau korang upgrade speaker kereta korang, problem yang korang hadapi ialah apa? Bunyi tak cukup clear, tak cukup bright. So dekat sini MS Mohawk ada solutionnya untuk korang. So dekat sini ada beberapa jenis speaker yang boleh support mid dengan high frequency korang. Jom kita tengok apa produk yang ada. Let's go. Okay, first kali kita ada MS1 tweeter. Ini adalah tweeter besar 1 inci. Material dia ialah SIG dome. Lepas tu dia punya magnet menggunakan neodymium magnet. So yang ni sesuai untuk cover korang punya high frequency. Alright, yang kedua pula ialah MS1.5L. L tu apa? L tu ialah LED. Ini adalah full range besar 1.5 inch. Lepas tu dikelilingi dengan ambient light. So bila korang pasang dekat kereta korang, tak adalah nampak suram sangat. Dia ada lampu. Ianya sesuai untuk cover mid dengan high frequency. So korang punya bunyi lebih sedap, staging lebih cun. Yang ketiga pula kita ada MS2 full range. Yang mana yang ni ialah full range speaker sekali dengan bass reflect kat belakang ni. So yang ni dia punya bunyi lebih sharp tapi ada juga sedikit rasa bass disebabkan ada bass reflect ni. Lepas tu pula kalau korang tengok dia punya design dia sangatlah cantik. Yang ni pula ialah MS2.51 full range speaker. Okey, yang ni dia special sikit yang mana dia memang full range speaker tapi dia sebenarnya two way full range speaker. Sebab dekat tengah-tengah ni dia ada tweeter. So dia dapat support bunyi high frequency lebih baik, lebih clear. Okey, last but not least kita ada MS2 Pro full range speaker. Okey, kenapa dia panggil Pro? Sebab dia punya RMS power dia lebih tinggi. Lepas tu pula dia punya size dia lebih besar berbanding dengan MS2. Lepas tu dia still sama, ada juga bass reflect dekat belakang tapi dia punya penghasilan bunyi dia lebih baik. So kalau korang ada masalah macam aku cakap awal-awal tadi, korang boleh dapatkan produk MS Mohawk sama ada tweeter atau full range untuk kereta korang.